indah pada zaman dahulu. Aki, dah siap? Dah. Cantik tak? Wah, cantik. Pandai Aki lukis. Ara suka. Mestilah. Aki, ajarlah kita orang melukis macam Aki. Cantik sangat. Ajarlah. Lain kalilah. Aki nak ke dapur sekejap. Jangan usik. Ya. Oh, Atuk di sini dipilih sebagai juri ni. Silalah datang ke depan. Atuk disuruh datang ke depan. Pergilah ke depan, Tok. Inilah dia, Tok Lang Lang. Atuk. Tok. Dipersilakan, juri spesial kita ialah Atuk Lang Lang. Siapa pula ngundang juri ni? Aduh, aku nyesal ngundang Tok Lang Lang ni. Pertandingan dimulai. Aku pasti menang ni. Mana kuih kau ni? Ya Rabbana, macam mana kau buat kuih tu? Gimana Lang Lang? Bisa menang tak? Pala kau lah, mana bisa menang kuih kayak gini? Apa kata Lang Lang ni? Kau, mana kuih kau ni? Jangan nak nampakkan gigi kau ya terus tu. Ni Lang Lang kuihku. Ya Rabbana, kue apa kau buat ni seekor lagi ni? Kue projen lah. Pala kau lah, mana ada kue projen kayak gini? Ada. Alamak ya Rabbana, kue apa lagi model gini ni? Kue projen 3 dimensi. Astagfirullah. Pin, kue apa benda tu? Mana aku tahu. Tok Lang Lang, boleh menang ke saya ni? Pala kau lah yang nak menang tu. Mana boleh menang kau ni? Semua kumpul cepat, kumpul. Ada pengumuman ni. Cepat, kumpul semua. Yang duduk diri cepat, diri. Cepat. Atok. Tak tahu, nanti Aki marah. Alamak. Apa tak sengaja? Aki marah. Habislah bang. Aki takkan marah. Lagipun lukisan ni bukannya cantik. Tapi tadi abang kata Cantik ke tak cantik? Apa dah jadi ni? Ara buat. Abang yang buat. Kesian. Apa abang ni? Lukisan Aki yang cantik dah jadi tak cantik. Semua pasal Ara. Abang. Tak cantik ya lukisan Aki? Kau ni Haris, dalam dua muka. Depan cakap lain. Mencegah tu lebih baik dari mengubati. Faham? Abang ni kesian Aki. Mana tahu. Ara, main duduk dengan Aki. Aki nak cerita pasal dalam dua muka. Abang, marilah dengar cerita. Dengar cerita ni. Pada zaman dahulu. Aku pun tak boleh nyanyi semua tu. Aki Cawi! Sekali lagi! Terima kasih semua.
Siapa tahu? Tak tahu. Hujan batu. Cadangan ditutup. Cadangan apa pula ni, Kancil? Kami nak dengar Cawi menyanyi. Bukan dengar kau bercakap. Betul tu. Aku cadangkan kita lantik Cawi sebagai puteri rimba kita. Puteri rimba? Ya, betul. Puteri rimba? Cawi? Macam mana? Kalau Cawi jadi puteri rimba, dia akan sentiasa ada di kawasan ini. Jadi, bolehlah. Kita dengar suara merdunya hari-hari. Oh, kau memang bijak, Kancil. Saya suka nak Setuju lah. Cawi puteri rimba. 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 Helang, kau tak setuju ke? Cawi Puteri Rimba, Cawi Puteri Rimba. Yeay, sukanya. Cawi puteri rimba. Cawi. Wah, cantiknya. Terima kasih, Kembang. Ngau. Untuk puteri rimba. Terima kasih, Arnab. Untuk putriku. Kau tak bawa hadiah untuk Cawi? Mestilah ada. Aku... Tolong kami. Selamatkan kami. Kenapa, Rusa? Kawasan hutan kami terbakar. Semua dah hangus. Kami dah tak ada tempat tinggal. Macam mana ni? Tolonglah kami. Jangan risau, wahai rusa sekalian. Di sinilah tempat tinggal kamu sekarang. Selamat datang. Terima kasih, Cawi. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Puteri Cawi. Tu pun tak tahu. Terima kasih, Puteri Cawi. Baik betul Puteri Cawi. Memang patut dia jadi puteri rimba, kan? Kan? Betul-betul? Memang patut.